Hai semua. Okey, sejujurnya saya sangat faham cabaran yang anda tengah lalui sekarang ni. Nak siapkan laporan penyelidikan yang tebal tu memang satu hal. Apatah lagi untuk anda yang bergelar pelajar sarjana muda jarak jauh. Siang kerja, malam sambung belajar, memang tak mudah dan perlukan fokus yang sangat tinggi. Jadi bila munculnya AI, ramai yang rasa macam, wah, ini jalan pintas. Tapi tunggu sekejap. Dalam penerangan hari ni, saya nak tunjukkan macam mana kita boleh jadikan AI ni sebagai rakan akademik yang betul-betul membantu dan bukannya perangkap yang akhirnya akan makan diri sendiri. Jom kita rungkaikan sama-sama. Anggaplah saya mentor anda hari ini. Kita akan bincangkan 5 perkara penting. Kita mula dengan kenapa AI ni cuma alat bantuan, bukan pengganti anda. Kemudian, kita akan tengok risiko manipulasi, cara nak tulis prompt yang betul, carta alih semakkan fakta wajib, dan akhir sekali senarai semak integriti akademik. Okey, kita terus masuk ke bahagian pertama, AI sebagai alat bantuan dan bukannya pengganti. Anda tahu, AI ni memang sangat hebat kalau kita nak jana idea awal, susun rangka penulisan ataupun sekadar nak simak tata bahasa. Ia ibarat co-pilot anda. Tapi ingat, kerja berfikir dan menganalisis itu 100% tugas hakiki anda sebagai pilot. Jadi, apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan penggunaan AI beretika ni? Mudah sahaja. Ia bermula dengan sikap jujur, bertanggungjawab menyemak semua output yang diberi dan yang paling penting, anda mesti menulis semula menggunakan pemahaman anda sendiri. Anda tak boleh lepas tangan sebab di penghujung hari, anda yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas laporan tu. Jadi, pasti akan terdetik satu soalan cepu mas ni kan? Boleh tak kalau saya suruh je AI tuliskan terus bab 2 untuk saya? Tinjauan diteraturkan panjang, godaan tu memang besar. Tapi jawapan ringkasnya, big no. Tak boleh. Kalau anda buat macam tu, secara automatiknya, anda bukan lagi seorang penyelidik. Anda dah bertukar jadi tukang sunting teks AI je. Dan ini membawa kita ke bahagian kedua. Sila ambil perhatian serius tentang ini. Awas dengan risiko manipulasi dan penipuan. Walaupun AI ni nampak bijak, anda kena tahu yang ia dilatih untuk sentiasa bagi jawapan yang memuaskan hati anda. Jadi, ia boleh berhalusinasi dan ia buat tu dengan cukup yakin. Maksudnya, dia boleh cipta satu rujukan jurnal yang nampak wujud. Siap dengan nama penulis, tahun terbitan, tapi rupa-rupanya ia palsu 100%. Teks yang dikeluarkan pula selalunya sangat umum. Akibatnya, anda boleh berdepan tindakan disiplin akademik yang serius dan lebih teruk lagi, anda sendiri akan blur dan hilang pemahaman tentang kajian anda sendiri. Dengar sini baik-baik sebab ini amaran yang sangat tegas. Jangan, saya ulangi, jangan sesekali suruh AI reka data kajian anda. Kalau anda terfikir nak minta AI cipta 200 responden palsu atau ubah nilai statistik semata-mata nak bagi graf tu nampak cantik dan hipotesis jadi signifikan, tolong lupakan. Ini dinamakan pemalsuan data. Ini bukan lagi isu kecil, ia adalah kesalahan integriti yang sangat berat dan secara literal boleh memusnahkan penat lelah ijazah anda tu sekelip mata. Okey, tarik nafas. Tak perlu takut dengan AI kalau kita tahu cara nak kawal dia. Kita masuk bahagian ketiga, cara betul menulis prompt AI. Ibarat bercakap dengan manusia, kalau arahan anda kabur, macam tolong buatkan kajian saya, AI akan berikan jawapan yang sangat mengarut, meleret dan berisiko tinggi untuk plagiarisme. Tapi bayangkan, kalau anda tulis prompt tu macam ni, kenalkan diri anda sebagai pelajar ijazah, tetapkan tajuk literasi digital pelajar jarak jauh dan letakkan sempadan yang sangat jelas seperti tolong sediakan rangka saja, jangan tulis laporan penuh. Hasilnya, AI akan berikan cadangan struktur yang cemerlang. Kerja menulis, tetap kerja anda. Pendekatan yang sama juga kita guna untuk data. Menyuruh AI jadikan semua hipotesis signifikan adalah penipuan akademik secara terang-terangan. Cara yang betul, jadikan AI sebagai tutor peribadi anda. Masukkan data sebenar yang anda dah penat lelah kumpul tu. Contohnya, beritahu AI nilai korelasi anda adalah 0.45 dan minta diterangkan maksud statistik tu dalam bahasa akademik yang mudah difahami. Nampak tak bezanya? Inilah kolaborasi yang kita mahukan. Seterusnya, kita ke bahagian 4. Ini akan jadi senjata utama anda. Carta alir simakan fakta wajib. Proses ni sangat kritikal setiap kali anda berinteraksi dengan AI. Pertama sekali, bila dapat je output, baca secara kritis. Asingkan benda yang logik dengan yang sekandar auta. Kedua, ini yang paling berat, tapi wajib. Semak fakta. Sila pergi ke pangkalan data sebenar macam Google Scholar atau Scopus dan sahkan maklumat tu.
Ketiga, bila dah faham, tutup jawapan AI tadi dan tulis semula menggunakan ayat dan pemahaman anda sendiri. Akhir sekali, baru masukkan sitasi yang sah. Peraturan emas kita di sini, jangan sesekali copy-paste buta tuli. Nak tahu satu tip power untuk pastikan anda sentiasa selamat? Saya sangat menggalakkan anda simpan satu buku log penggunaan AI macam template ni. Anda cuma perlu catatkan tarikh, bahagian laporan mana, prompt apa yang anda guna dan macam mana anda buat semakan. Ini ibarat perisai anda yang menunjukkan ketelusan dan kejujuran. Kalau tiba-tiba pensyarah anda tanya, anda boleh buka buku log ni dengan bangga dan buktikan yang AI cuma bertindak sebagai alat bantu mender semata-mata. Akhir sekali kita dah sampai ke bahagian kelima, senarai Semak Integriti Academy. Okey, sebelum anda nak tekan butang submit tu, mari kita buat satu audit kendiri secara pantas. Tanya diri anda soalan-soalan ni. Anda betul-betul faham tak apa yang anda tulis? Dah semak semua fakta? Rujukan tu memang wujud di alam nyata ke? Anda ada baca tak abstrak yang anda sitasi tu? Data yang dilampirkan tu asli hasil kerja anda? Dan adakah anda dah tulis semula output AI tadi? Dengar ni, kalau ada walau satu je jawapan tidak untuk soalan-soalan ni, bermaksud anda belum bersedia. Tolong pergi baiki bahagian tu dengan segera. Sebagai penutup, saya nak anda bawa balik satu soalan ni dan renungkan dalam-dalam. Adakah AI yang anda guna ni mematangkan proses pembelajaran anda atau ia diam-diam sedang membunuh keaslian usaha anda? Bayangkan diri anda berdiri di depan saya atau mana-mana pensyarah penilai. Boleh tak anda pertahankan laporan tu dengan penuh yakin kalau kami boleh mensoal? Jadikanlah proses penyelidikan ni satu perjalanan yang anda sendiri boleh rasa bangga. Gunakan AI untuk kuatkan lagi suara akademik anda, bukannya untuk mendiamkannya. Teruskan berusaha, anda pasti boleh buat. Selamat menulis!